Hati-hati, kerana sensor ni beribu korang boleh kena tipu dekat bengkel. Korang bawa kereta, tekan minyak, tapi kereta rasa tak pick up tau. Rasa macam sebu je enjin, tak sedap je. Lepas tu, minyak kuat betul makan. Sekejap isi sekejap dah habis dah. Ini kalau korang pergi bengkel yang jenis suka makan orang ni, sembelih orang, mesti korang dah kena overhaul enjin lah. Silap-silap dia suruh tukar gearbox baru terus. Naya. Macam-macam lah dia tibai. Abang kakak kalau kena masalah macam ni, bawa je lah kereta korang tu pergi bengkel lain. Punca dia selalunya sebab satu sensor ni je buat hal. Nama dia map sensor ataupun intake manifold sensor. Dia duduk dekat intake manifold. Fungsi dia untuk baca tekanan dalam enjin kita. Dari situ ECU akan adjust minyak. Kalau bacaan tepat, kereta akan jadi smooth je lah. Dia akan pick up sedap, dia akan jalan macam biasa, normal sahaja. Tapi masalah dia bila sensor ni kotor ataupun rosak, dia akan baca tekanan tak betul tau. Dia akan baca enjin tengah berat, padahal enjin tu biasa je masa tu tekanan dia. So ECU akan bagi minyak lebih lah. Sebab kalau ECU baca enjin tengah kerja keras, dia memang akan tambah minyak lebih. Sebab tu minyak korang jadi kuat makan. Lepas tu korang akan perasan pick up dia jadi berat tau. Kereta dah tak pick up. Lepas tu idle tak stabil. Korang tekan minyak, kereta lambat respon, lambat bergerak. Kadang tu lagi teruk sampai enjin korang mati sendiri. Masalahnya ramai yang kena kencing pasal benda alah ni, pasal sensor kecil ni. Padahal map sensor ni kalau dia kotor, kadang cuci je dah settle lah masalah. Tak payah tukar pun. Melainkan kalau memang betul dia dah rosak, barulah tukar map sensor yang baru. Kalau korang dah rasa kereta dah ada simptom-simptom macam itu, korang datang je dulu sini, Ultimate Auto Garage, Kuang, Sungai Buloh. Kita check dulu map sensor korang reading macam mana. Kalau setakat kotor boleh cuci, kita cuci. Kalau kena tukar, kita bagi tahu kena tukar. Kalau ada problem lain, kita bagi tahu apa problemnya. Yang penting korang jangan biarkan je kereta korang ni kuat makan minyak, nak pakai hari-hari pergi kerja, balik kerja. Apa-apa hal, datang di sini.